So, Isnin baru-baru ni aku baru je officially turn 33 untuk tahun 2026. And adalah a few birthday yang kawan aku pernah sit down dengan aku, dia tanya, apa yang aku wish untuk tahun ni? Doa lah, senang kata. And aku rasa boleh katakan tiap-tiap tahun aku doa benda yang sama. Ya Allah, make me wiser this year, jadikan aku lebih bijak sana daripada tahun lepas. And insya-Allah by the time aku hit umur 34 tahun 2027, aku harap yang aku akan lagi bijak daripada sekarang. And aku rasa benda ni aku realise tau, bila kita makin lama makin tua, ada perbezaan antara orang yang jadi tua semata-mata dengan orang yang makin lama makin wise lah, makin bijaksana bila umur dia makin lanjut. And benda ni ada perbezaan dia tau, sebab ada orang dia bukan pandai dari segi akademik, tapi dia bijak dalam membuat keputusan. So for me, that is the true wisdom. And kalau aku betul-betul honest lah kan, aku betul-betul jujur, aku tak rasa kebanyakan daripada kita ni, kita jadi pandai sebab kita ni sentiasa tahu jawapan yang betul, kita sentiasa buat keputusan yang betul. Aku rasa kita dah buat banyak benda yang silap, and setiap benda yang kita buat silap tu, dia ada kesan dan akibat dia. And daripada kesan dan akibat itulah yang kita belajar macam mana nak buat keputusan yang betul. And benda itulah yang aku nak cakap untuk topik hari ni. And sebab dia berbalik dengan satu teori. Nama teori ni pagar Chesterton ataupun Chesterton's fence. And konsep dia actually very, very simple tau. Macam korang bayangkan, korang ada dekat tengah padang. Padang tu tak ada apa. Tapi dekat tengah-tengah padang tu, korang nampak satu pagar panjang. And yang tu je. So dekat situ, tak ada signboard, tak ada explanation apa pun, tak ada siapa pun yang nak beritahu dekat kita kenapa pagar tu ada dekat situ. So kebanyakan orang, aku rasa macam make sense. Kita akan tanya tau, kenapa pagar ni ada kat sini? Apa function? Pagar ni buat apa kat sini? Tapi apa yang Chesterton teori nak cakap pasal pagar ni ialah soalan yang betul-betul patutnya tanya. Kenapa pagar ni ada kat sini? Apa yang fungsi yang ada dengan pagar ni? Sebab ada orang yang mungkin dia lebih konservatif. Dia akan tengok dekat pagar tu, okey, pagar ni nampak macam lama. Kenapa dia ada dekat sini? Apa fungsi dia? Apa yang dia cuba untuk lindung ataupun halang dekat sini? Sebab kalau kita tak tahu kenapa pagar tu wujud, macam mana kita boleh decide sama ada nak simpan ke tak pagar tu kan? So, orang yang konservatif dia akan tanya, kenapa pagar ni ada? Apa yang dia cuba protect? Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang lebih progresif ataupun bahasa yang lagi senang faham, liberal lah kan. Dia orang akan tengok dekat pagar ni, dia akan fikir macam, macam mana aku boleh improve keadaan pagar ni? Tak pun yang mana lebih, mungkin dia terlampau, orang kata apa, macam purpose driven sangat, dia akan fikir, macam benda ni macam tak function je, tak pun benda ni dah macam lama sangat, buang je lah. Sebab, bagi aku, and honestly lah, aku rasa dua-dua soalan ni tak salah tau. Dia ada kebaikan dia, dia ada keburukan dia. Masalah dia sekarang, bukan pada soalan tu. Masalah dia, bila orang fikir daripada satu angle, and dia terus tak kisah langsung. Dia tak nak fikir lagi daripada angle yang lagi satu. Dia sama ada dia konservatif sahaja, ataupun dia nak progresif sahaja. Padahal dia kena consider dua-dua. Sebab kalau kita terlalu konservatif, maksud dia nanti kita akan risiko untuk stay dengan stagnan, dengan mempertahankan benda yang dah tak function dah. And kalau kita progresif sangat pula dah, kita mungkin akan buang something yang rupanya selama ni benda tu function sebelum kita betul-betul faham kenapa benda tu ada dekat situ. And aku rasa dekat situlah true wisdom, bijak sana dalam membuat keputusan tu datang. Dia kena tahu, nak tengok daripada kedua-dua belah pihak. Sebab mungkin ada bahaya yang kita tak nampak. Mungkin ada masalah yang pernah jadi dekat padang tu yang kita tak sempat nampak. Sebab aku rasa ramai orang buat mistake ni tanpa sedar tau. Sebab ada yang tengok dekat something yang lama, dia akan rasa macam benda ni dah lapuk, outdated. Tak pun dia tengok macam benda ni traditional pula, dia akan rasa macam benda ni dah tak relevan dah dengan generasi baru sekarang. So, kadang ada juga tau, orang yang tak faham, bila kita tak faham dengan something, kita terus rasa macam benda ni, okey lah, aku tak faham, so might as well aku tak payah nak cuba memahami. Tapi yang tu salah lah kan.
Sebab kadang-kadang sistem tu, dia still wujud, macam in this case pagar tu, dia still wujud sebab dia masih ada function dia, dia masih ada fungsi dia. And dia mungkin tengah menyelesaikan masalah yang kita tak nampak. And benda ni actually kerap berlaku daripada yang kita sangka. Macam dalam family, dalam apa lagi, dalam bisnes, dalam tempat kerja. Nak bagi contoh paling senang lah. Ada orang yang dia berhenti kerja dengan company tak pun industri dia sebab dia rasa bosan. Bukan sebab bisnes tu tak pun company dia tak elok dengan dia tau. Tapi dia berhenti sebab I rasa macam I dah bosan lah. I dah rasa macam I tak ada grow lah dekat sini. I tak rasa semangat macam mana I start awal-awal dulu. So, korang bayangkan, lepas 6 bulan dia buat keputusan untuk berhenti tu, tengok-tengok baru dia sedar yang gaji tetap, lepas tu rutin harian dia pergi kerja, task yang dia buat, pengalaman kerja yang dia tengah develop sepanjang dia bekerja dengan company tu, rupanya selama ni benda tu tengah protect dia daripada masalah yang dia sendiri tak perasan, sampailah dia dah buat keputusan untuk berhenti tu. So kadang-kadang itulah macam aku cakap, you have to consider both side of the perspektif. Kena tengok dua-dua perspektif benda ni. Masa tu baru dia nampak bila dia dah berhenti. So technically secara tak sedap dia dah merosak ataupun membuang benda yang selama ni protect dia. So technically in this case pagar lah kan. And benda yang sama juga boleh berlaku dalam bisnes tau. Korang bayangkan sebagai founder, kadang-kadang kita tukar strategi every 2-3 months, which technically is quite fast lah. Sebab bukannya sebab strategi tu tak menjadi, bukannya sebab strategi tu gagal, tapi just because kita dah bosan. Yang tu another problem dengan founder. Sebab kadang-kadang especially yang baru ni, kita akan ada shiny object syndrome. Kita nak buat benda baru tak pun benda yang exciting. So bila benda tu dah tak rasa macam excited je, kita terus nak cuba benda baru. And benda ni actually bahaya sebab ada beza antara strategi yang dah tak berkesan dengan strategi yang kita dah bosan. Kalau strategi tu dah memang tak function, of course make sense lah untuk kita buang kan. Tapi kalau strategi tu still jalan and kita rasa bosan, kita buang. Kita dah cancel balik lah kita punya result, tak pun progress yang kita dah buat tu. Sebab tu aku kata yang dua benda ni sangat berbeza. So sebelum kita ubah something, kita kena faham dulu kenapa benda tu wujud. And aku rasa konsep ni lagi penting lah, especially as a new startup, founder ke, tak pun new company, tak pun baru nak hit new position, tak pun nak try venture out dalam new industry. Aku boleh bagi contoh paling senang, contoh bisnes aku sendirilah. Macam korang yang pesan dekat sini, aku je hot sauce. It's my own personal brand. Aku start daripada kosong. And kalau ikutkan standard industri makanan, bila aku nak market, content strategi mestilah buat video resepi makanan kan. Macam video masak, video food review, lepas tu video tunjuk macam mana nak guna produk. And terus terang cakap, benda ni memang function. Benda ni memang jadi. Ramai orang dah buat, ramai juga orang yang build brand mereka sampai besar sebab ikut content strategi ni. Contoh paling senang aku nak boleh kongsi ni Khairul Amin dengan Dapur Cik Sayang lah. Sebab kalau aku nak apply Chesterton fans punya teori ni, pagar Chesterton punya principle kan dekat sini kan, aku tak boleh terus tengok dekat strategi yang benda dah ada lama ni and aku tu fikir benda ni macam dah lapuk lah. Aku dah macam I nak different. I tak nak sama macam orang lain. Orang lain dah buat banyak kali dah. Lepas tu dah tak relevan dah. Asyik semua nak sama dengan orang lain je. Tak pun macam Khairul Amin dah dapat banyak dah, mesti orang lain pun tak nak juga kan. Kalau aku nak buat benda yang sama. And kalau aku pick up macam tu, aku actually tengok dekat angle ni daripada satu angle lah. Sebab aku kena faham dulu tau kenapa strategi ni faham. Kenapa strategi ni dia berkesan. So I have to understand that. And kena faham juga kenapa ramai orang suka tengok konten macam tu. Masalah apa yang konten ni selesaikan. Macam dari segi video masak, dia senang nak consume. Dalam masa 1 minit boleh dapat resepi. Senang nak apply dekat rumah kan. So that is the problem yang dia solve. And apa lagi yang membuatkan strategi tu masih relevan sampai sekarang. Kenapa Khairul Amin dah berapa tahun dah buat 30 hari, 30 resepi, even sampai sekarang, still relevant yang orang nak. So, benda tu lah yang aku kena tengok and benda, lepas aku consider semua faktor-faktor ni, barulah aku boleh decide sama ada aku nak ikut strategi teknik ni ke tak. Ataupun aku nak cuba pendekatan yang berbeza. Sebab kadang-kadang as a founder, kita terlampau obses untuk jadi link daripada yang link. Aku boleh testify untuk itu. Aku tak suka sama dengan orang lain.
aku mungkin tengok dekat sistem yang dah berjaya, memang sistem tu function, tapi aku fikir macam aku nak jadi unik lah. I am different. I tak sama macam orang lain. Tapi kadang-kadang tu lah, bila kita terlampau obses sangat nak jadi unik ni, kita lupa satu benda. Yang ni something yang aku kena belajar juga dalam my years of doing business. Customer tak kisah kita unik ke tak. Customer just nak tahu kita selesaikan masalah dia orang ke tak. Kita orang offer tak apa yang dia orang nak. Yang tu je, that's it. So kalau katakan konten kita, produk kita ataupun servis boleh selesaikan masalah dia akan datang. Tak kisah konten tu unik ke tak. Is this solving my problem? That's it. So kalau benda tu kita buat, tapi benda tu tak membantu pun customer, buang masa je lah kan. Tak kisahlah unik macam apa angle benda tu, dia still worthless, tak ada value pun untuk customer. And itulah aku rasa sebabnya yang kita kena faham, especially as a founder, kalau kita nak buat something ataupun nak dapatkan customer, kita kena make sure yang sistem tu betul-betul function, dia betul-betul serve the purpose before kita cuba ubah sistem tu. Tapi yang ni contradict sikit, dia lawan sikit daripada point first tu, sebab pada masa yang sama kita tak boleh terlampau sangkut dengan sistem yang lama. Sebab dunia makin berubah. Customer kita berubah. Preference, keinginan customer kita pun mungkin berubah. Cara customer consume produk berubah, cara customer tengok konten berubah, cara customer beli barang pun berubah. Macam dulu orang kena keluar pergi shopping mall nak beli barang, sekarang online, dekat TikTok, dekat apa lagi, dekat Shopee, semua benda tu boleh beli online dah sekarang. So cara dia orang beli pun dah berubah dah. And kalau kita asyik nak defend benda yang lama tanpa nak reassess, tak pun nak menilai semula benda tu, macam sistem tak pun business model kan, kita mungkin risiko untuk jadi stagnant, untuk jadikan business kita stagnant lah. Sebab tu aku kata macam every year I want to be wiser and make better judgement, sebab judgement ni penting. So the real question bukannya benda ni lama ke, benda ni baru ke, tapi the real question would be, benda ni still function ke? Benda ni still work or not? And benda ni akan still function tak kalau aku nak guna sekali lagi in the future or many years to come, tahun-tahun akan datang. So, aku rasa untuk episod hari ni lah kan, korang ada benda untuk dibawa balik and difikirkan selepas habis episod ni. Aku nak tinggalkan korang dengan 2 soalan ni. First question, benda yang aku nak ubah ni dah rosak ke tak? Ke aku cuma bosan? Yang ni especially sangat personal untuk aku, sebab 2 benda ni sangat berbeza tau. And aku rasa ramai orang yang merosakkan business model dia sendiri ataupun sistem, yang sistem tu okey, tak ada masalah, and bukan sebab sistem tu rosak, just because diorang bosan. So ask yourself first, aku nak ubah ni sebab aku bosan ke aku nak ubah sebab benda ni dah tak function dah? First question. Soalan nombor 2, sebelum aku buang benda ni, aku betul-betul faham tak kenapa benda ni wujud in the first place? So kalau jawapan kita tak pasti, pause kejap, patah balik, cuba faham balik kenapa sistem ni wujud masa awal-awal. What did it solve, ataupun masalah apa yang dia prevent daripada jadi. And kalau aku buang benda ni, masalah tu akan datang tak? So kita kena faham dulu, baru kita boleh buat decision. And aku rasa benda ni lah yang aku still kena belajar, especially bila umur aku makin meningkat. Because you don't know what you don't know yet. Nanti kita buat silap tu baru kita belajar. Sebab masa muda dulu, aku ingatkan yang orang bijak selalunya ni orang yang ada jawapan. Dia boleh jawab semua jenis soalan ataupun masalah yang datang. Tapi makin lama makin tua ni kan, makin hidup, makin lama aku hidup, makin aku rasa yang macam kebijaksanaan ni, wisdom ni is the ability to look at something and then evaluate the value from both side, from both angle, from both perspective. So before we change something, tanya balik, kenapa benda ni wujud? Masalah apa yang dia selesaikan? Masalah apa yang dia tengah prevent? So aku rasa tak semua benda yang lama tu idea lapuk. And tak semua idea baru tu maksud dia kita ni progresif ataupun inovatif. And sama juga, tak semua benda yang boleh diubah, perlu diubah. Dan tak semua benda yang lama kita perlu simpan. Jangan terlampau sayang sangat dengan tradition lama. Kalau
benda tu tak membantu ataupun tak bermanfaat. And kalau benda tu baru, fancy, nampak very shiny, tak semestinya benda tu bagus. So the real wisdom is definitely bijak dalam menilai sama ada benda tu aku rasa true wisdom is knowing to evaluate and then membandingkan nilai antara dua-dua benda tu. Sama ada benda ni function ataupun tak function. Dia bukan tengok sama ada muda ataupun tua ataupun baru ataupun lama. As a founder, kita kena develop wisdom untuk tengok dekat satu benda and then judge. Benda ni functional, beneficial ke tak? So aku rasa itu je untuk episod hari ni. Kalau korang dapat benefit from this video, jangan lupa subscribe. I love you guys. I'll see you in the next one and happy birthday for me. Bye.